Cepat ni. Kerja cepat ni. Dari pukul 8 ni. Walaupun tak ada jam. Lah. Cepat ni. Aku dah simpan barang-barang aku ni. Buat leci. Dia tahu aku tak ponteng. Aku tak sekolah. Ya, tolong salin kapal putih kat sini. Terima kasih, okey? Murid yang nakal tu bernama Haikal tu lah. Kalau cuti, tak juga sebab dia dekat belakang lah, dia sorok kan. Tak apalah. Aku pancing dia supaya dia masuk kelas sikit. Okay, boleh-boleh korang tolong salin kapal putih, okey? Ada muka. Aku ponteng ni. Sekejap lagi aku nak masuk ni. Tak tahu aku ponteng. Dia tahu aku tak sekolah. Pacat muka dengan cikgu. Dia pun nak masuk lah. Dia pun nak keluar lah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Aku dapat ponteng ni dengan aman. Tengok, hebat ya. Pelajar-pelajar tercemerlang. Oh, tahu cikgu sama aku. Aduh, cikgu. Ui, cikgu. Andai kau dah ponteng kau fikir aku dah daripada kau. Berapa ni lah? Cikgu tu peribahasa tu. Tu pemahaman cikgu. Sakit.